Dulu kita kenal sebagai PCOS. Sekarang ramai pakar mula tukar nama pada PMOS sebab mereka sedar masalah ni bukan pasal ovary semata-mata. Dia actually melibatkan hormon, metabolik, berat badan, emosi, kulit, kesuburan, seluruh sistem badan kita. Dan ni sebenarnya benda yang dalam kesihatan holistik dah lama tekankan. Badan kita, dia bukan kerja ikut department. Kalau tidur tak jaga, hormon affected. Kalau stres tinggi, cycle affected. Kalau makan tak betul, tak seimbang, insulin, inflammation akan naik. Lepas tu kulit, emosi, tenaga pun akan affected sekali. Sebab tu, rawatan menyeluruh lebih penting daripada fokus satu organ sahaja. Bukan rahim je, bukan ovary je, tapi the whole system. Kadang-kadang tu, simptom tu muncul dekat satu tempat. Tapi sebenarnya punca dia daripada keseluruhan badan.